السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia kasih-Nya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu ini. Riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Maknanya Nu'man dan Bashir ini, Nu'man bin Bashir dua ayah dan anak. Nu'man anak, Bashir ayah, radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man bin Bashir berkata bahawa saya mendengar, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda. Sambil-sambil itu Nu'man menunjukkan gaya isyarat dua jarinya tu kepada lima. Nah, abang kata ambil perhatian, fokus, penting. Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Dan yang haram itu wa innal harama wal harama bayyin, dan haram pun jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara kedua-duanya, yakni halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, yakni perkara-perkara syubhat. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dan sesiapa yang menjaga, memelihara, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat, yang kesamaran, yang tidak dapat dikenal pasti adakah dia halal, adakah dia haram, maka sesungguhnya dia telah memelihara agama dan maruahnya. Dan sesiapa yang terjerumus, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan sesiapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akhirnya akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima, keadaan ini seperti pengembala yang mengembala ternakannya di sekitar kawasan larangan. Yushiku an yaqa'a fihi, hampir pasti ternakannya akan memasuki kawasan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja mempunyai kawasan larangan.
Ala wa inna himallahi maharimahu, ketahuilah juga bahawa di dalam tubuh manusia terdapat dan ketahuilah bahawa kuasa larangan Allah ialah segala perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ketahuilah juga bahawa di dalam tubuh manusia terdapat seketul daging mudghah. Mudghah ni dia seketul apa? Itu tahu. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rosak maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Dia sama ada dari sudut haram itu berbentuk fizikali ataupun berbentuk yang kita tak nampak, sama ada tak nampak ya. Kita melakukan satu ujian, kalau macam makan benda-benda yang haram kan, itu nampaklah makan satu yang haram. Akan tetapi ada bentuk-bentuk dosa yang tidak nampak, tidak di secara fizikali, tidak secara fizikal. Baik yang nampak, baik yang tak nampak, memberi kesan kepada hati kita. Maknanya hukum halal dan haram yang jelas dipatuhi sebenarnya bila kita belajar kita tahulah. Bila kita tak belajar, masalahnya apatah lagi halal yang haram pun kita tak tahu, apatah lagi benda yang sama-sama bila tak belajar. Sebab tu Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai manusia tak tahu perkara-perkara yang syubhat. Okey, mari kita tengok perkara-perkara yang halal yang kita ketahui. Kan? Makan makanan yang diharuskan halal. Berjalan, bermain bola halal. Berjual beli halal. Apa lagi? Makan lembu yang disembelih oleh orang Islam halal. Makan kambing halal. Makan unta halal. Ya. Banyaklah kan? Banyak yang kita ketahui yang sudah halal. Baik perkara-perkara yang haram yang jelas. Cuba sebut satu Abang Aman selama abang mengaji daripada Kuala Kedah sampai lagi. Cuba sebut satu benda yang haram yang kita tahu jelas. Babi haram. Jelas. Jelas babi tak boleh makan. Main forek. Okey, main forek ni jelas tak jelas sebenarnya. Oleh kebanyakan orang. Mencuri boleh tak? Walaupun dulu kecil dulu kita pergi ambil jambu orang sebelah tak habaq. Masa kecil dulu abang Mam main tak? Tu kad tu ada kereta apa semua apa tu kita main. Ataupun kosong. Kalau bagi kad. Okey. Kecil-kecil dah main tu kan. Masa tu mana dekat dengan hukum, kita bukan duk tanya hukum ni halal ke haram kan. Bila dah besar sikit kita dah pandai dah pergi main tikam. Tikam tu hak atas tu bagi kau abang jadi tokek. Yang geraknya orang kita beli pergi jadi tokek, dia pergi beli retas dekat Cina. Tu tokek Cina tu. Lepas tu dia masuk dalam kebun getah. Sah. Gantung dekat pokok getah. Cepat. Siapa nak tikam? 5 duit satu, kok dapat 2 rupang. Kan terbanyak 5 duit. Kita koyak satu, buka-buka 2 rupang. Kan? Untunglah. Masa tu bukannya kita dah tanya hukum ni halal ke haram. Kan? Kita pun tak tahu masa tu. Tak, bila kita belajar, maka kita ketahuilah, rupa-rupanya bentuk-bentuk riba, bentuk-bentuk judi. Yang ni jelas ni haram ni. Rasuah, jelas haram. Arak, jelas haram. Kan? Tapi bila dah main besar, kita dah tahu dah. Okey, letak RM1,
letak RM100, okay, wang tusuk kan, wang tusuk, aku menang, dapat duit. Apa hukum dia? Macam mana? Judi lah kan. Okey, jelas lah. Jelas. Dengan pelaburan ASB, kita letak duit kat situ, dia beranak. Duit beranak, tengok apa perjanjian dia, apa dia punya apa ni, akad dia, apa pun terletak pada akad. Saya tidak mendalami isu-isu ASB, cumanya di sana fatwa para ulama dan apa hukum dia dekat ni harus kan, tapi di sana ada pertikaian. Kita lihat pelaburan tiba-tiba ada fatwa yang mengharuskan. Dia ada satu keadaan dengan faedah tertentu, antaranya melihat kepada al-hajah. Kadang-kadang al-hajah ni, keperluan ni, dia menduduki tahap al-darurah. Bila menduduki tahap al-darurah, maka di situ atas kriteria-kriteria tertentu kan, maka satu-satu pelaburan itu digunakan untuk membangunkan ekonomi Islam. Okey, pernah dengar satu kaedah hukum. Bolehlah kita menjual barang yang kita sendiri tak ada. Contoh, saya nak jual kursi ke abang RM100. Maksudnya mana kursi? Kursi tak ada. Boleh tak saya jual? Tak boleh. Itu jualan yang memang haram. Namun di sana dia ada satu faedah, dia panggil jual salam. Bai'us salam ni jual tempat. Barang tak ada lagi, tapi untuk pembangunan ekonomi. Maka okey, harga kerusi ni bentuk dia 3 kaki, ada span, kaki dibuat daripada kayu jati, kayu hutan lah apa semua. Dia bagi dah ciri-ciri. Saiz dia apa semua, harga dia RM100. Okey, beli, bagi duit untuk pembangunan ekonomi. Maka bai'us salam diharuskan. Jadi keadaan-keadaan tertentu, hukum PSB kena semak balik. Baik, macam kita di sini, kita di dalam kelab mana, adalah kelab kebajikan bahagian, tiba-tiba kutip duit, lawang pusat, menang dapat hadiah, syok. Kalau tak dapat apa, selalu dah buat lagu tu. Apa hukum dia? Macam tadi, kita letak RM100, lawan orang tusung ke, lawan apa, tak kira lah ya? Yang menang dapat duit semua. Kalau tengok saja, sama ada lawan secara orang kata apa, kemahiran apa tentulah. Di sini ada bentuk-bentuk penindasan. Sebab itu bila kelab buat pertandingan tertentu, dia bukan ambil duit kita, dia ambil duit kelab yang telah terkumpul melalui kebajikan sewa tempat niaga apa semua. Dan contoh, duit kelab kita setahun kita bayar RM12 KSK apa semua. Kelab kebajikan. Lepas tu bila buat pertandingan, kelas sponsor baju RM20, lebih daripada hak yang kita iuran bagi tu. Makan minum lagi. Tetapi kalau semata-mata, isu dia ialah semata-mata, okey, orang RM100, lawan, menang dapat. Dia macam hak kita tadi ya, hak kita mengikat tu. Ustaz, lalu macam tu pertandingan mancing tu. Sebab tu pertandingan memancing, banyak tak puas hati bila ustaz-ustaz kata benda ni boleh terjerumus ke dalam benda-benda yang haram. Ada hukum, ada isu horor lah, perjudian lah dan sebagainya. Sebab itulah
Bila kita berdepan dengan perkara-perkara yang kita rasa ragu, tak jelas bagi kita, dan kita bukan pakar dalam bab tu, maka kena merujuk kepada yang pakar. Kena rujuk kepada yang pakar. Sekarang ni kita ada rujukan untuk al-irsyad, al-irsyad fil fatwa kan, yang dulu di bawah apa ni, carilah dalam Aisyah Fatwa ni, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, semua telah diterangkan apa nama pertaruhan badminton lah, bola lah, futsal lah, apa semua telah diterangkan. Kalau kelak tak apa, tak macam bahagian ada kelak, lepas tu buat tandingan semua kan, lepas tu dia bagi hadiah, duit kelak tu buat hadiah, ada satu 3 dia kira macam mana? Duit kelab buat hadiah macam mana? Macam duit kelak, kita buat bagi duit kelak dia setiap bulan, lepas tu kadang-kadang kita buat macam tandingan, tu dia dah hadiah pada duit kelak tu. Okey. Ini yang selalu duduk jadi ni. Seperti yang sebutkan tadi, kalau yuran tu semata-mata untuk pertandingan, ini masalah. Tapi kelak kita yuran-yuran tu untuk siapa? Untuk mereka yang contoh anak pertama di bahagian, kawan yang masuk wad, kawan yang kemalangan, kematian ibu bapa. Wah, pasal dapat lebih lah. Pelbagai lagi lah. Anak yang straight A dalam SPM contohnya, itu duit tu dah pi lah kepada kawan-kawan kita yang kurang bernasib baik dan sebagainya. Dan kelak ni pula dia ada sumber-sumber kewangan yang lain. Baik tu bagi mengelak daripada berlaku penindasan, kezaliman dan sebagainya, maka kelak bila dia buat hadiah-hadiah lah. Kemudian dah ada sponsor makanan. Kalau kata separuh baju, macam kelab BJP, nanti kami nak buat lawan bowling, dia ada sponsor baju RM15 untuk setiap seorang, kan? Sponsor baju pun dapat, makan minum pun dapat, kan? Hadiah handphone lagi lah, walaupun kalah Raja Longkang. Jadi tidak ada isu-isu penindasan. Hak macam tadi basic dia, nah kita letak pound RM10, kan, kita main kad, menang ambil semua. Macam tu je kalau kata kita buat pertandingan apapun. Masuk mancing, pertandingan mancing, letak lead, kan, bagi-bagi bergelik, mancing seekor ikan pun tak dapat. Kalau lah mancing tak dapat wah, maka dia okey, bagilah ikan dengan harga duit tadi, anjur sikit. Boleh mengelak daripada benda-benda macam tu. Satu soalan, kalau macam kita bid nombor plate KBJ, kita bukakan duit A bid 500, B bid 1000, C bid 1,500. Yang menang 1,500, yang dua ni confirm tak dapat. Itu nak kira Dapat balik dah duit. tak dapat. Sudah. Bahaya. Tak salah dia buat lagu tu. Ini dah berlaku satu penindasan yang tidak menjanjikan apa-apa. Sebab tu wa halallahu al-bai'a, Kita bid benda tu. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sebabnya dalam riba tu ada penindasan. Kalau tak dapat apa boleh letaklah. Kalau dapat balik tu lain cerita. Ini bagi saya upah tak dapat. Maka wajib untuk lidik dahulu rujuk pakar syariah agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Kita pun ambillah produk makanan, tengok emulsifier. Pada emulsifier ni perasa tu okey lah, kita pun beli. Tahu tak apa itu emulsifier? Haji nak tengok bahan ramuan pada produk makanan. Emulsifier.
Emulsifier. Logo halal je. Kalau tengok logo halal je. Bagus. Yakini halal Malaysia. Okay. Baik. Kadang-kadang bila kita pergi luar negara ke apa semua, dan Malaysia pun sama, kita kena rajin-rajin tengok produk ni disahkan halal ke tidak. Kita tak pernah tengok produk ni, pegang-pegang belak-belak, ish, tak ada logo halal. Tengok bahan ramuan dia, emulsi. Banyak lagi F60, emulsifier, stabilizer, E14, E11, E441. Itu kau nampak. Emulsifier ni contohlah, emulsifier ni dia satu bahan yang mengikat minyak dan air. Kan, kalau tak ada emulsifier, contoh minyak, air tercampur kan, nanti yang akan terapung ke atas minyak, yang bawah tu air. Bila ada emulsifier, air dan minyak tu mengikat satu sama lain dan jadi cantik sekata elok. Jadi nak gebu aiskrim ke, nak gebu apa-apa produk kan, emulsifier. Jadi emulsifier ni apa? Bahan apa? Emulsifier boleh jadi daripada bahan tumbuh-tumbuhan, daripada sawit ke, ya. Boleh jadi daripada lemak haiwan. Kat situ dia jadi syubhat. Bila kita, sebab dia tidak ada kod tertentu, dia emulsifier dia. Kalau dalam produk yang telah mendapat persetujuan Malaysia, yang maknanya emulsifier yang digunakan itu telah disahkan daripada tumbuh-tumbuhan. Begitu juga stabilizer, penstabil makanan yang boleh daripada tumbuh-tumbuhan dan juga boleh daripada haiwan. Dan kita selalu jumpa pada produk makanan terutamanya ada E. Dan tengok E, E100, E111. Pernah? Kalau pernah tu maknanya ambil berat makanan lah tu. E ni dia, saya pun tak ingat nak kata. Kalau tak salah saya pewarna. Kalau tak salah dia pewarna. Jadi pewarna, ada pewarna daripada tumbuh-tumbuhan. Ada tak peranan pewarna daripada haiwan? Ada. Antaranya Ustaz cerita. Ada pewarna daripada bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan. Ada pewarna daripada Cocina. Cocina ni cantik. Dia warna ala-ala pink gitu. Dia merah tak merah, dia cantik. Dan kerap diguna pada isi ketam. Isi ketam, tengok kan, isi ketam tu dia warna merah pink itu kan. Lumrahnya daripada Cocina. Cocina sebelum ni, sebelum 2026 ni, sebelum 2026 penggunaannya halal atas panduan kan KKM dan Jakini duduk bersidang kan, dengar ada pakar-pakar ulama kita bersidang, harus penggunaan dengan kadar yang sedikit 0.002% kalau tuan saya tak ingat, boleh rujuk. Tapi awal tahun atau akhir tahun dulu, bila mana kajian semula dibuat oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan melihat perkara ni perlu diselaras dan dilihat semula, maka keputusan baru telah keluar, penggunaan Cocina tidak dibenarkan. Dia asalnya daripada apa Ustaz? Daripada serangga Cocina betina. Jantan tak ada apa. Kita teropong dulu, jantan tak ada. Betina dia, sekor tu bila terpicit kan, keluar cecair merah. Jadi semut ni diternak khas. Kalau di Mexico tu, di hutan kaktus tu diternak. Jadi bila dikumpul-kumpul banyak tu, perah keluar. Jadi dapatlah sepotong ni, boleh guna dalam. Biasanya dulu-dulu guna di baju, untuk pewarna baju.
Kemudian lately popular digunakan dalam produk makanan. Jadi dalam terkininya, Merdeka Fatwa terkininya berhukumkan haram penggunaan pewarna daripada semut percuma. Begitu juga perbuatan-perbuatan berkongsi berita. Dan kadang-kadang kita sahih berita ni tak betul. Tak betul. Maka jangan kongsi. Sebab bila kita kongsi, seolah kita menembarkan fitnah, seolah kita mengumpat secara kita tak cakap pun, tapi kita sebar keburukan orang tu, termasuklah isu-isu mengumpat, riba sesama muslimin. Dan sebab itulah pernah sekena tak dapat dalam grup WhatsApp, kita pun sebarkan. Sebar. Seminggu kemudian tak ada. Orangnya pernah tak? Kita ambil aktibat. Jangan terus berkongsi. Semak sebelum sebar. Semak sebelum sebar. Elakkan menyebarkan perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Sebab tu rasuah jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi rasuah, yang terima rasuah, finnar, dalam neraka. Maman, contohlah Maman selalu buat makanan kat saya. Kemudian Maman kira mana-mana luar negara, bawa balik, ni hadiah pen bagus yang cantik. Contoh, tiba-tiba saya menjadi KSU. Contoh, Abang Mat tu balik-balik pada luar negara, Ustaz, pen boleh tak saya terima? Aku dah satu hari saya jadi ketua hakim syariah tahun terakhir lah. Tiba-tiba Muhammad, ni hadiah Ustaz, pen. Saya mau pen baru dia hadiah pakai RM50. Boleh tak saya terima hadiah tu? Adakah menjadi rasuah? Ulama Imam Asyuti dalam Minhajul Abidin, jika tidak salah, saya ada juga membincangkan perkara ni. Kalau hadiah, memang dia bagi hadiah dah, okay? Memang kita orang baik pun. Mai surau ada teh. Contoh, bila Abang Mat pergi jauh ingat kat saya, beri barang berharga. Jadi pemberian itu tidak memberi kesan kepada satu keputusan. Tapi kalau sebelum ni tak pernah bagi hadiah pun, tiba-tiba kawan kita naik pangkat jadi ketua hakim, naik pangkat jadi KSU semua, kita pun bawa hadiah. Kat situ sudah memberi gambaran. Mula-mula minum kopi, ajak minum kopi. Kami ni pengok pasal halal dulu memang macam tu. Jom kita makan dulu. Ini beli kopi. Mula-mula ajak minum kopi, tak apa. Lepas tu beli kopi. Jadi kalau tak kuat dalam hal-hal begini, cuma kali itu memang komplain itu kena jemput dan campur surat. Kita bawa campur surat tu pergi pejabat balai polis. Polis datang ambil. Jadi kes mahkamah pula. Lu kena ulang pergi mahkamah. Jadinya tak kisah atas apa-apa, tanda penghargaan ke, tanda ingatan ke, kita kena teliti benda ni. Takut menimbulkan syak dari sudut integriti. Memilih untuk menolak adalah langkahnya lebih selamat. Dalam hadis tersebut, faman ittaqa syubhat, siapa yang memelihara dirinya daripada perkara yang sama-sama ini, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia menyelamatkan
agamanya dan juga maruahnya. Ustaz, tanya, kalau misalnya kata dia bukan bagi hadiah tu sebelum permintaan dia, maksudnya kalau dia nak sesuatu tu tapi kita tak terima lah dia punya, dia nak bagi duit, dia bagi hadiah tu kan, nanti kan rasuah. Tapi bila selepas selesai tiba-tiba dia dapat apa sudah nak bagi hadiah tu macam mana pula? Oh, hati-hati. Ayat dia jika penerimanya boleh menimbulkan syak tentang integriti, memilih untuk menolak adalah langkah yang lebih selamat. Memang tugas kita pun, contoh kita sebagai tugas orang yang mengesah melulus apa semua, satu-satu kontrak. Awal tu dia memang dia tak bagi. Setelah orang ni dapat kejayaan, projek menjadi Posmo dengan keuntungan besar, lepas tu dia hello kita, abang, ni ada keuntungan sikit, lebih kita. Hati-hati. Perkara ini dia secara tak sedar boleh mengikat kita untuk next project, boleh mencemar dan melonggarkan keteguhan integriti. Kami di bahagian halal dulu, sama-sama bahagian prosesasi halal dan sebagainya lah, dari juga pemantauan. Ada je company datang, datang ni buah limau, kan? Buah limau dan sebagainya. Buah limau ni tak makan dan jadi busuk lah, dan bukan menjadi hak milik individu. Dia ada pemberian-pemberian yang bersifat cepat rosak, kan? Sebab tu kita bincang juga dengan SPRM, dan kita adakan khusus dengan SPRM. Dia ada bahan-bahan yang cepat rosak, ada bahan-bahan yang walaupun nilai rendah, tapi nilai dia tu boleh menyebabkan isu-isu integriti. Kalau cakap buah limau, sebab tu lah ni, kalau kita naik ke setiap lift tu, kami menolak sebarang bentuk rasuah. Baca tak? Ada tak? Tidak menerima pemberian dan sebagainya. Tolak. Itu kita ajar dari, sebab kita memang kerja, kita dah diberi gaji. Kalau nak buah limau macam beli ya. Sebab tu contoh dalam al-halal wal-haram, baik dalam pemakaian, pemakanan dan sebagainya. Kadang-kadang saya pun terfikir, kenapa ulama bahas sampai macam ni sekali. Contoh, lembu halal dimakan, halal. Keldai lah tak keldai? Kawaman keldai, ingat lagi, keldai kita halal tak dimakan? Tak boleh makan daging dia. Susu dia boleh kita minum tak? Tapi London kan, di mana UK, susu keldai ni memang ada je dijual. Keldai lagi kuat tau, macam kuda. Keldai lagi kuat, bawa barang, ada susu keldai. Boleh tak susu? Boleh. Jadi para ulama dia bahas. Sebab apa? Takut menghalalkan yang haram. Kalau dia haramkan, takut mengharamkan yang halal. Jadi masing-masing keluarkan hujah. Kaji. Makanya satu kesimpulan, haiwan yang dagingnya haram, maka susunya pun haram. Okey. Dulu Jabatan Veteriner berjaya kawinkan lembu dan seladang. Lembu dan ladang, maka lahirlah selembu. Baik, lembu halal, seladang halal, maka lahirlah selembu. Baik, apa hukum makan selembu?
jadi formula dia. Lembu halal, sederhana halal. Maka lahirlah selembu, maka hukum dia halal. Okey. Anda dilarang menjadi soalan yang susah-susah. Saya boleh tanya yang susah-susah. Tetapi muslimat dilarang sama sekali menanyakan yang susah-susah pada saya. Ma tuladu baina naw'aini muharramaini wa hadha muharramun bil ittifaq. Yang lahir daripada seekor yang haram dan seekor lagi yang haram, maka hukumnya haram. Okey, jelas. Ma tuladu min naw'aini halalaini. Yang lahir daripada katukan satu yang halal, satu yang halal, maka hukumnya halal. Ittifaq, tidak ada perselisihan. Tapi yang ketiga, ma tuladu min muharramin wa halal, yang lahir daripada satu haram, satu halal. Wa dzalika kal bighal. Bighal jemaah, baghal. Baghal ni katukan unta, katukan kuda dan keldai. Wa dzalika kal bighal. Wa hadha fi hukmihi tafsil bain al mazahib. Kat sini para ulama buat kajian. Halal ke haram, haram ke halal? Okey. Ada kata halal, ada kata haram. Okey, nyana. Fal ahnaf yaquluna innal baghal tabi' li ummihi fi hukmi akli lahmihi li'annahu qabla khurujihi minha wa juz'un minha fa ya'khudhu hukmaha halan wa hurmatan wa karahatan. Dia ada. Tengok nah. Tengok pada ibu. Mazhab Hanafi kata tengok pada ibu. Tengok pada ibu. Kuda jantan. Ya. Kuda jantan. Keldai betina. Kacuk. Kan? Kacuk maka keluarlah bawal. Maka dia jadi apa? Haram sebab ibu dia keldai. Tapi kalau keldai jantan, kuda betina, kacuk maka lahirlah dia ada istilah ni, tak apalah kita kata bawal lah. Maka lahirlah bawal. Apa jadi hukum dia? Ikut pada ibu. Ibu dia kuda, kuda itu halal, maka halal. Ini pada mazhab Hanafi. Adapun mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i bila bercampur yang halal dan haram, idza ijtama'al halal wal haram, bila berkumpul mix kacuk antara yang halal dan haram, maka hukum dia ghulibal haram. Ini kaedah dia. Ghulibal haram. Maka dia hukum haram tu dimenangkan. Ghulibal haram. Hukum haram tu dimenangkan. Maknanya dia jadi haram. Itu kaedah dari mazhab Syafi'i. Al-Baghal. Sebab itu kita lihat penelitian para ulama. Sebab apa? Kadang-kadang dia nak menjaga supaya kita menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang haram. Baik, kita ada tetamu daripada India, Pakistan contohnya. Nah, kita suka udang, kita suka sokong, kita suka kerang, lobster dan sebagainya. Penuh tinggal ni. Kita jamu kawan-kawan kita daripada India dan Pakistan. Tengok mereka puan sayur, pilih ya. Kita ni pasti puas tak makan.
dia pun dengar dia nak sabut lagu mana, mazhab dia haram. Agak cuma fatwa terbarulah daripada komunikasi saya dengan wakil pada bahagian halal India. Beliau menyatakan bahawa ada fatwa baru, udang dia makan. Bukan, dia selain daripada ikan, potong, kerang, ketam, termasuk udang belum ni. Sebab itu kena, sebab saya pernah hadapi perkara tu. Bawa kawan-kawan ni, dia apa, satu pegawai daripada India datang. Nah, dia jamu hak sedap-sedap je lah. Lepas tu saya beritahulah kepada pihak penganjur, lepas ni tetamu Pakistan, tetamu India, kan, jangan berjamu dah ada blok ada sini. Cuba tengok dia tak makan je. Dalil apa Ustaz? Dia perbahasan definisi hidupan air, definisi ikan. Dan mazhab Syafi'i kita menyatakan bahawa yang dikatakan bahawa airnya bersih dan bangkainya suci tu dah halal dimakan. Ikan laut, ikan yang terdampar tu, berdasarkan hadis tu, halal mereka tu halal bangkainya, itu merujuk kepada ikan dan yang hidup seperti ikan. Yang hidup seperti ikan mana dalam laut saja. Manakala definisi oleh mazhab Hanafi, sotong, ketam, kerang bukan ikan. Bukan ikan. Dia tak termasuk bangkai seperti ikan yang dihalalkan tu. Dia berbeza dari sudut definisi, maka melahirkan hukum yang berbeza. Begitu juga definisi haiwan yang kata haiwan liar yang bertaring, kan? Kalau dalam mazhab Hanafi, matafsirisul haiwan, haiwan yang menerkam haiwan, cakap tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, matafsirisul haiwan yang menerkam haiwan, wa taqulul lahma, dia sambung lagi, dia menyerang manusia. Jadi mana-mana haiwan yang bertaring tapi dia tidaklah menyerang manusia, walaupun dia bertaring, dia tak menyerang manusia dan tidak menyerang mangsa dengan taring dia tu halal. Sebab tu jangan terkejut. Pernah dengar tak dubu haina? Dubu haina tiba-tiba sampai ke kita halal dimakan dengan alasan dia mempunyai taring yang tidak berkuku. Jadi kita pun pening nak jawab lagu mana. Setelah dibincang, diperhalusi lagi oleh Jabatan Mufti, dia tengok satu-satu. Ada haina yang memang dia memburu secara berkumpulan. Dia belikan kuda, dia belikan kuda, dia makan macam tu. Ada haina yang dia panggil apa, memang dia pemakan kotor-kotoran lah. Makan bangkai, dia korek, kubuk dan sebagainya. Tapi ada sejenis haina yang perilaku hidup dia tak orang tak patah macam tu. Dia tidak memburu dan taring dia pun mungkin lihat dalam jabatan hadis syarh fatwa. Ada sejenis haina yang mungkin begitu. Haina ni dia saudara mara anjing ke atau tidak? Dia sejenis, dia bukan kelompok anjing, dia nak kata musang pula. Singa-singa lah. Dia memang tersendiri. Lagi satu, serigala. Ada bagi serigala tu anjing. Tak, serigala adalah serigala. Dia dalam keluarga serigala.
Sebab tu dia tidak hukumkan najis. Tubuh. Kalau dihukumkan sebagai satu kelompok anjing, walaupun dia comel, cantik, bulu gebu, comel je, tapi dia anjing, tak boleh lah. Dia punya lidah, dia punya apa, air dia dan seluruh badan dia tu kena suci dengan Landak boleh tak landak? Landak duri. tanda raya. Tapi ada lepas jual makanan eksotik landak. Boleh. Landak ni dia bukan haiwan buruan. Dia bukan haiwan yang memburu. Landak bukan haiwan yang memburu. Dia kalau ikut perbincangan tu halal lah. Halal. Tapi setakat ni dia tak akan landak. Ada lepas jual makanan eksotik. Makanan itu. Ya Allah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana al-dhunub allati tahbisu du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menyebabkan terhalangnya doa. Allahumma ighfir lana al-dhunub allati tuqayyidna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menyebabkan berubahnya doa. Amin. Allahumma ighfir lana al-dhunub allati tunzil bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menyebabkan turunnya bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.